Celup, celup, celup. Pani puri. Yes, kita nak makan pani puri. Instant pani puri ni boleh beli dekat kedai-kedai India ataupun Shopee sajalah ya. Kita masukkan dalam minyak yang panas. Goreng dia. Puri dia dah siap goreng. Sekarang kita nak prepare inti untuk puri ni. Ni kentang yang kita dah rebus. Kita just pecah-pecahkan dia macam ni je lah. Kosong je, tak ada apa-apa. Just garam dengan kentang masa rebus. Dalam ni kita nak masukkan jintan putih, cili powder, chaat masala, tambah daun pudina, daun ketumbar, sedikit bawang, garam. Dan sekarang kita gaulkan dia. Kita dapat sampai hasil macam ni. Dia punya color, dia punya texture dah cantik dah. Dia tak boleh mash sangat, dia tak boleh ketul-ketul sangat. Dia just in between like this, just nice. Okay, sekarang kita nak buat dia punya sos kuah dia, okay. Masukkan daun ketumbar, lepas tu daun pudina, sedikit halia, sedikit cili padi untuk pedas lah. Ni rempah kena ada jintan putih dan juga chaat masala lagi lah. Chaat masala ni wajib. Sekarang kita kena perahkan air asam jawa sebab kita blend dia dengan air asam jawa nanti. Okey, sekarang kita tapis dulu. Masukkan bawang merah sedikit, masukkan daun ketumbar, cili padi merah sedikit. Kalau nak lagi sedap, tambah limau kasturi dalam ni. Tambah sikit gula merah, garam. Lepas tu kita kacau dia dulu. Untuk buat pani puri ni, 3 komponen ni sangat penting. Puri dia, lepas tu kentang masala dia dan kentang masala tanpa H. And then kita ada dia punya sos asam. Okay. So, saya nak tunjuk cara kita nak assemble pani puri. Ambil satu puri, lepas tu kita pecah-pecahkan dia sedikit macam ni. Lepas tu kita ambil kentang, masukkan ke dalam. So, kita buat yang sama. Jom kita makan. So good. Make sure korang cuba. Sehijau Ramadan.